Pengenalan. Padi merupakan salah satu tanaman yang sangat penting dalam kehidupan manusia kerana ia menghasilkan beras yang menjadi makanan rugi bagi kebanyakan penduduk di Malaysia dan banyak negara lain. Tanaman padi biasanya ditanam di kawasan sawah yang mempunyai bekalan air yang mencukupi serta tanah yang sesuai untuk pertumbuhannya. Penanaman padi memerlukan usaha yang berterusan bermula daripada penyediaan tanah, penyemaian benih, penjagaan tanaman sehingga proses penuaian dijalankan. Oleh sebab itu, padi bukan sahaja menjadi sumber makanan yang penting, malah turut menyumbang kepada ekonomi negara dan kehidupan para petani. Kebaikan padi. Padi mempunyai pelbagai kebaikan kepada manusia dan negara. Antaranya, padi menghasilkan beras yang membekalkan tenaga kepada tubuh badan kerana mengandungi karbohidrat yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti harian. Selain itu, penanaman padi dapat menyamai peluang pekerjaan kepada ramai penduduk terutamanya di kawasan luar bandar. Industri padi juga membantu meningkatkan pendapatan pertanian dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Di samping itu, sawah padi yang terbentang luas dapat mencantikkan pemandangan serta menjadi tarikan pelancongan di setengah kawasan. Proses penanaman padi. Proses penanaman padi bermula dengan menyediakan tanah sawah yang perlu dibajak dan diratakan terlebih dahulu. Selepas itu, benih padi disemai dan dijaga dengan baik sehingga mencapai tahap yang sesuai untuk dipindahkan atau dibiarkan membesar. Sepanjang tempoh pertumbuhan, tanaman padi memerlukan air yang mencukupi, baja serta kawalan terhadap serangga perosak dan penyakit. Apabila padi telah matang dan bertukar warna keemasan, proses penuaian akan dijalankan menggunakan mesin atau secara tradisional. Hasil padi yang dituai kemudian diproses menjadi beras sebelum dipasar kepada pengguna. Ciri-ciri padi. Padi merupakan tumbuhan biji yang ditanam di kawasan sawah yang berair. Pokok padi mempunyai batang yang berongga dan daun yang panjang serta tirus. Pada peringkat awal, padi berwarna hijau sebelum bertukar menjadi kuning keemasan. Apabila sudah matang, biji padi terdapat pada tangkai yang tumbuh di bahagian atas pokok. Selain itu, padi memerlukan air yang banyak serta tanah yang subur untuk tumbuh dengan baik. Tanaman ini juga sangat sensitif terhadap perubahan cuaca dan mudah terjejas jika tidak dijaga dengan baik. Cabaran dalam penanaman padi. Walaupun penanaman padi memberi banyak manfaat, para petani juga berhadapan dengan pelbagai cabaran. Antaranya ialah perubahan cuaca yang tidak menentu seperti kemarau dan banjir yang boleh menjejaskan hasil tanaman. Selain itu, serangga, perosak dan penyakit juga boleh menyebabkan kerugian kepada petani jika tidak dikawal dengan baik. Kos pembelian baja, racun dan peralatan pertanian yang semakin meningkat turut menjadi cabaran kepada mereka. Oleh itu, sokongan daripada kerajaan dan penggunaan teknologi moden amat penting untuk membantu meningkatkan hasil pengeluaran padi. Kepentingan padi kepada negara. Padi memainkan peranan penting dalam menjamin bekalan makanan negara. Pengeluaran padi yang mencukupi dapat mengurangkan kebergantungan terhadap import beras dari luar negara. Selain itu, industri padi turut membantu meningkatkan ekonomi negara dan menyediakan peluang pekerjaan kepada masyarakat. Sawah padi sebagai tarikan pelancongan. Sawah padi yang terbentang luas memberi pemandangan yang indah dan menenangkan. Ramai pelancong datang untuk menikmati keindahan sawah padi serta melihat aktiviti pertanian yang dijalankan oleh petani. Keadaan ini dapat membantu memajukan sektor pelancongan dan ekonomi setempat. Kesimpulannya, padi merupakan tanaman yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanaman ini bukan sahaja menjadi sumber makanan utama, malah menyumbang kepada ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat. Oleh itu, kita hendaklah menghargai usaha para petani serta memelihara sektor pertanian agar terus berkembang pada masa hadapan.